Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam PBAKL 2025. Saya Nur Hasnida binti Hashim, wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh, ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk bersama-sama kita mendalami dunia penulisan yang penuh hikmah dan memberi kesedaran kepada saya. Buku pilihan saya pada hari ini ialah Pelukis Jalanan hasil karya Temeh Abdullah. Buku ini mengisahkan seorang mahasiswa lepasan SPM yang mendapat beasiswa untuk sambung belajar ke luar negara. Namun, disebabkan keputusan salah yang dibuat selepas SPM menyebabkan beasiswa itu terpaksa ditangguh. Tetapi, disebabkan nekatnya untuk mencapai cita-cita, akhirnya dia membuat keputusan untuk sambung belajar di luar negara walaupun tanpa beasiswa. Kisah ini membawa saya untuk menyelami jihad perjuangan beliau dalam menuntut ilmu dan bagaimana beliau terpaksa berhadapan dengan pelbagai variasi konflik dalam usia yang cukup muda. Dalam naskah ini, saya pasti bahawa semangat juang, fikir dan semangat tidak mudah berputus asa amat penting dalam kehidupan. Sebagai pelajar, saya sangat tersentuh apabila beliau sanggup makan nasi bersama garam dan telur selama sebulan serta melakukan pelbagai jenis pekerjaan sampingan seperti bekerja di sebuah restoran makanan segera dan menjadi pelukis jalanan semata-mata untuk menampung pendapatan dan juga membayar yuran di universitinya. Hal ini membuatkan saya terfikir, jika beliau boleh berjaya walaupun dalam kesusahan, mengapa tidak saya? Akhir kata, buku Pelukis Jalanan bukan sekadar sebuah cerita. Ia adalah cerminan kepada masyarakat pada hari ini. Oleh itu, saya menyeru hadirin dan hadirat sekalian untuk membaca buku ini kerana buku ini sangat memberikan banyak motivasi kepada pelajar, khususnya pelajar yang lelah dalam menuntut ilmu. Saya suka akan kata-kata beliau yang berbunyi, kau boleh memilih untuk terus lari dari masalah, tetapi itu hanyalah penyelesaian sementara. Jangan lari, hadapinya dengan penuh gaya. InsyaAllah engkau akan berjaya. Fikir positif dan cari jalan penyelesaian. Itu sahaja daripada saya. Baca buku, bukan minda, bina bangsa.